Lepas tu tiba-tiba Nek, rumah Upin Ipin. Rumah Upin Ipin, Nek. Buat style tu. Kayu punya kayu, kita orang dah nak sampai ke hujung pulau. Punyalah jauh kita orang kayu, kita orang jumpa balik pakcik yang dah potong kita orang tadi. Pakcik tu kata depan sikit lagi dah sampai dah. Tempat sunset. Weh, tak ada break tu. Wih, Dia kata sampai sini je lah aku ni. kita buat dia lah. Apa yang ada di sebalik pulau ini? Ini, okey. Itulah tanda dia, Nek. Bro, Off-road lah. aku ada masalah, Nek. Apa, Nek? Masalah. San. Satu dah ada benda gigit tu, Mek. Ada masalah tu, Nek. Kau tengok tu. Dekat situ dia tulis apa? Ada benda gigit kan? Apa tu penyu? Lah, tengok pintu dia terbuka tu. Boleh lalu gini. Tapi kita limitless tu. Apa yang banyak sangat kecelakaan ni? Nampak kat sebelah aku ni. Apa ni? Landak laut. Laut cantik tu. Tak macam semalam. Ke sebab angin hari ni kurang? Ui, banyak tu. Ni gigit. Jom. Tak apalah, parking situ tu. So inilah rupa penghujung pulau besar. Sampai takat ni je kita boleh kayu basikal. So lepas ni kita kena jalan kaki dan kita nak cari spot-spot yang hidden je untuk tengok sunset. Kau pernah makan takoyaki tak? Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Hafiz Samad Wasami Wani. Aku rasa ada duduk kat sini. Tinggalan. Ada pintu rahsia. Batu belah, batu takut. Kau tak start. Oh, kat duduk basikal kita. Mana? Ada dompet semua. Bola semua kat dalam tu lah. Bola, kunci kereta, jam phone semua kat sini. Kita akan jelajah untuk korang apa yang ada di sebalik batuan ini. Okey. Masya Allah.